Seorang pelajar tingkatan 1 kehilangan nyawa manakala rakannya cedera parah selepas dirempuh sebuah kereta dipandu oleh guru wanita yang dipercayai tertekan pedal minyak dalam kejadian di hadapan surau Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Mas di Kota Baru pada Ahad. Dalam kejadian kira-kira jam 1.50 tengah hari itu, kedua-dua mangsa dilaporkan berada di hadapan surau berkenaan bagi memakai kasut sebelum dirempuh kenderaan terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Azmir Damiri berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut pada jam 2.15 petang. Menurut beliau, siasatan awal mendapati sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita di dalam kawasan sekolah dipercayai tertekan pedal minyak sebelum hilang kawalan. Kereta tersebut kemudian terbabas ke hadapan dan melanggar dua pelajar yang berada di hadapan surau sekolah berkenaan sebelum turut merempuh tiang batu surau, katanya dalam satu kenyataan pada Ahad. Beliau memberitahu akibat kemalangan itu, seorang pelajar yang dikenali sebagai Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa kemudian dibawa ke Unit Forensik Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, HRUSM Kubang Krian, untuk proses bedah siasat. Seorang lagi pelajar kini sedang menerima rawatan di Zon Merah, Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2, katanya. Menurut beliau, pemandu kenderaan terbabit bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Tambahnya, kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seperti biasa, orang ramai dan pihak menteri akan membuat bising selama seminggu dua, kemudian semua lupa tentang kejadian ini dan kes kemalangan di sekolah akan terjadi semula. Jadi, apakah penyelesaian untuk mengelakkan kemalangan di kawasan sekolah? Tragedi di SMK Tanjung Mas Kota Baru di mana seorang guru tersalah menekan pedal lalu melanggar pelajar sehingga maut menimbulkan persoalan besar tentang keselamatan di sekolah. Kes ini disiasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, tetapi hakikatnya ia juga berkait dengan keperluan pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja atau OSHA 1994. Sekolah sebagai tempat kerja sebenarnya tertakluk kepada OSHA, namun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak pernah menyebut tentang aspek ini. Kepentingan pelaksanaan OSHA di sekolah. 1. Penilaian risiko sistematik. OSHA kewajibkan majikan mengenal pasti bahaya di tempat kerja. Jika sekolah melaksanakan audit risiko, kawasan surau atau laluan kenderaan akan dikenal pasti sebagai zon berbahaya dan langkah pencegahan boleh diambil. 2. Kawalan infrastruktur dan laluan trafik. OSHA menekankan kawalan kejuruteraan. Sekolah boleh diwajibkan menyediakan penghadang konkrit, zon larangan kenderaan atau laluan khas pejalan kaki. Ini dapat mengelakkan insiden kenderaan terbabas ke arah murid. 3. Latihan keselamatan untuk guru dan staf. OSHA mewajibkan majikan melatih pekerja. Guru dan staf boleh diberi latihan pemanduan selamat di kawasan sekolah serta prosedur kecemasan. 4. Tanggungjawab undang-undang terhadap murid. OSHA bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga orang lain di tempat kerja. Murid termasuk dalam kategori ini, maka keselamatan mereka adalah tanggungjawab undang-undang, bukan sekadar moral. Mengapa KPM keberatan menguatkuasa OSHA di sekolah? 1. Bangunan lama sukar lulus audit OSHA. Banyak sekolah dibina sebelum OSHA digubal. Reka bentuk lama tidak memenuhi piawaian moden, seperti laluan pejalan kaki berasingan atau sistem penghadang. Penyelenggaraan pula sering tidak konsisten kerana kekangan bajet. 2. Kos naik taraf yang tinggi. Untuk lulus audit OSHA, ribuan sekolah lama perlu dinaik taraf. Ini menelan belanja besar dan memerlukan peruntukan kerajaan yang signifikan. 3. Implikasi undang-undang terhadap guru dan pentadbir. Jika sekolah diwajibkan patuh OSHA, setiap kecuaian boleh dianggap sebagai pelanggaran undang-undang, guru atau pengetua boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penjara jika terbukti kecuai. Hal ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan warga sekolah. 4. Kebergantungan kepada SOP dalaman. KPM lebih selesa menggunakan pekeliling keselamatan dan SOP dalaman kerana ia lebih fleksibel dan tidak membawa implikasi undang-undang seberat OSHA. 5. Imej pentadbiran dan politik. Mengakui sekolah tidak selamat di bawah OSHA boleh menjejaskan imej KPM sebagai penyedia pendidikan. Oleh itu, isu keselamatan lebih sering diframekan sebagai kecuaian individu, bukan sistematik. Tapi pihak KPM hanya menekankan tentang program sekolah selamat. Apakah perbezaan antara OSHA dan program sekolah selamat? Program Sekolah Selamat ialah inisiatif KPM yang menekankan keselamatan murid daripada ancaman sosial dan persekitaran, manakala OSHA 2022 ialah undang-undang negara yang mewajibkan majikan melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Sekolah sebenarnya tertakluk kepada Akta OSHA 2022, tetapi KPM lebih menonjolkan program Sekolah Selamat kerana ia lebih mudah dilaksana.
Kelemahan program sekolah selamat ialah ia lebih berbentuk kempen dan budaya, kurang aspek penguatkuasaan undang-undang. Akibatnya, kes-kes kemalangan seperti murid jatuh ke dalam lubang kumbahan atau dilanggar kenderaan terbabit masih berulang. OSHA lebih tegas, jika dilaksanakan sepenuhnya di sekolah, ia boleh mewajibkan audit keselamatan fizikal, contohnya struktur bangunan, sistem kumbahan, laluan trafik sekolah dengan penalti jika gagal. KPM perlu mengintegrasikan kedua-duanya. Program sekolah selamat boleh menjadi kerangka budaya, manakala OSHA menjadi kerangka undang-undang. Gabungan ini lebih berkesan untuk mencegah tragedi. Kesimpulannya, pelaksanaan OSHA di sekolah sangat penting untuk mencegah tragedi seperti di SMK Tanjung Mas. Dengan penilaian risiko, kawalan infrastruktur dan latihan keselamatan, murid dapat dilindungi melalui sistem undang-undang yang kukuh. Namun KPM keberatan kerana banyak sekolah lama sukar lulus audit, kos naik taraf besar dan risiko undang-undang terhadap guru dan pentadbir. Selagi OSHA tidak dijadikan kerangka utama, keselamatan murid akan terus bergantung kepada SOP dalaman yang longgar dan terdedah kepada kecuaian individu. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak akan menguatkuasa akta OSHA di sekolah hinggalah ramai ibu bapa sedar tentang kepentingan akta tersebut. Guru yang dipercayai merempuh 2 pelajar di hadapan surau sekolah yang mengakibatkan seorang pelajar tingkatan 1 maut tengah hari 12 April dibawa ke mahkamah pagi ini. Guru wanita berusia 57 tahun itu tiba dengan menaiki trak polis jam 8.40 pagi tadi dengan memakai baju lokap. Guru berkenaan akan direman di Mahkamah Magistrate dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Media pada 12 April melaporkan seorang pelajar tingkatan 1 maut manakala seorang lagi parah selepas dilanggar sebuah kenderaan yang dipandu seorang wanita di hadapan surau sekolah berkenaan. Sebagai bapa, saya memaafkan guru berkenaan dan selebihnya saya serahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Demikian luahan Muhammad Azauddin Abdullah, 43 tahun, iaitu bapa kepada pelajar tingkatan 1 Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin. Bapa kepada 4 cahaya mata itu berkata, dia menyerahkan sepenuhnya kepada siasatan polis berhubung kejadian itu. Beliau berkata majlis tahlil dijangka akan diadakan di surau berdekatan rumahnya di Kampung Japa di Kota Baru malam ini. Saya sebagai ibu saudara yang juga penjaga utama arwah sejak 5 tahun lalu sedia untuk memaafkan. Namun bagi pihak bapa arwah dan ahli keluarga yang lain, saya serahkan sepenuhnya kepada mereka, kata Zuraifah Nur, 43 tahun. Zuraifah adalah ibu saudara kepada Nur Fatimatul Hawa. Katanya pihak keluarga masih dalam keadaan terkejut dengan insiden yang berlaku dan belum bersedia untuk memikirkan sebarang tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kampung Kayung, Pengkalan Capa hari ini. Dia launch ni kita benda ni baru, jadi kita tengok orang Kelantan kata kita mikir kita jadi kalau dekat follow ni silo lah dia semua berarti bawa di bawah sosial calling KPM apa semua kan kita ikut tu dah tu pagi hari buat ni launch ni kita ikut dah kita berkuasa. Beliau berkata jika difikir secara logik, kejadian yang berlaku memang tidak masuk akal kerana di tempat yang tidak sepatutnya ada kereta, tiba-tiba berlaku kemalangan. Pada masa sama, Zuraifah turut berkongsi dia sempat bertemu dengan ahli keluarga guru yang melanggar anak saudaranya ketika masing-masing membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD petang 12 April.